Okey, untuk perbezaan di antara Persona Premium dan juga Persona Standard, itu yang saya nak tunjukkan dalam video kali ini. First, kita tengok Persona Standard dulu. Jom. First, kita tengok dulu pada perbezaan harga. Di paparan skrin ini, abang saya sertakan perbezaan ketiga-tiga spek Proton Persona, Persona Standard, Executive dan juga yang full spec Premium. So ini ialah perbezaan harga untuk ketiga-tiga spek tersebut. Dari sudut pandangan sisi hadapan, first kita tengok pada bahagian bumper bawah. Okay, untuk Persona Standard dia tak ada lampu DRL. Untuk lampu DRL ni hanya terdapat pada Persona Executive dan juga Persona Premium sahaja. Untuk headlamp, lampu utama dia, Persona Standard menggunakan lampu halogen. Sama macam Persona Executive pun menggunakan lampu halogen, cuma Persona Premium saja yang menggunakan lampu LED. Untuk design grill hadapan sama, Persona Standard pun menggunakan Infinite Wave, sama ketiga-tiga spek. Executive, Premium pun sama saja. So perbezaan pada headlamp dan juga lampu DRL lah kalau kita tengok pada sudut pandang sisi hadapan. Okey, seterusnya kita tengok pada dari sudut sisi tepi. Dari sudut sisi tepi kita boleh nampak perbezaan sebenarnya hanya pada design rim. Untuk Persona Standard datang dengan satu tone color berwarna silver sahaja untuk design rim, dan dia punya saiz rim ialah 15 inci. Berbanding Persona Executive, satu tone color juga berwarna silver tapi rim dia lebih besar iaitu 16 inci. Dan Persona Premium pula menggunakan saiz rim 16 inci sama macam Persona Executive, tetapi warnanya dual tone. Untuk Persona Premium silver dan juga hitam, dua tone color. Boleh tengok di paparan skrin perbezaan tersebut. Dari sudut pandang sisi belakang, untuk Persona Standard pun dia ada spoiler kecil di belakang tu. Okay, cuma yang membezakan dengan Persona Premium pun menggunakan jenis spoiler yang sama, kecil je, cuma dia berwarna hitam. Dia dijadikan dual tone lah. Maksudnya kalau warna jet grey, so spoiler warna hitam. Untuk Persona Standard dia satu tone color je. Kalau warna maroon, spoiler pun berwarna maroon lah. Okay, dia tak dual tone color. So itulah sedikit perbezaan dari segi luaran. Actually dia tak banyak pun perbezaan dari segi luaran. Jom kita tengok perbezaan dari segi dalaman dia punya interior. Untuk bahagian pintu sebelah driver, so ada control button untuk control adjust side mirror dan juga windows. Sama konsep macam Persona Executive dan juga Persona Premium. Ketiga-tiga spek pun sama sahaja. Persona Standard tidak mempunyai push start button seperti Persona Executive dan juga Persona Premium. So kita nak on engine, kita guna cara lama lah. Masukkan kunci, pusing on engine macam biasa. Di bahagian steering tak ada control button. Untuk control button bahagian steering ni hanya terdapat pada Persona Executive dan juga Persona Premium. Untuk bahagian meter, so untuk ketiga-tiga spek Persona menggunakan jenis meter analog yang sama. Dua analog jarum kiri kanan dan bahagian tengah itu ada digital. Sama ketiga-tiga spek Persona Standard, Executive, Premium sama sahaja. Untuk radio touchscreen tidak terdapat pada Proton Persona Standard. So dia menggunakan radio button. Bentuk sama saja macam Persona Executive dan Persona Premium punya radio, cuma dia button. So dia tak ada reverse camera untuk Persona Standard ni, tapi dia masih ada reverse sensor parking belakang. Di bahagian bawah radio tu ada control button kita untuk control aircon, untuk fan dan juga suhu, dan ada pengudaraan ventilation. Ini control button dia di bawah bahagian radio. Dan di bahagian depan gear knob ada 3 USB slot, dan di bahagian depan gear knob lagi ada juga control button untuk ESC dan juga eco button. Untuk Persona Standard pun ada eco assist. So memang jimat minyak berbanding Persona version yang terdahulu. Okey, untuk bahagian gear knob dia ada satu slot ataupun driving mode untuk sport mode. Sport mode ni untuk kalau anda nak memotong di highway ke apa kan, untuk lebih pick up, tarik ke sport mode, so dia akan lebih pick up lah. Itu kegunaan dia. So untuk design dashboard sebenarnya sama sahaja untuk ketiga-tiga spek Proton Persona. Yang membezakan pada bahagian radio touchscreen lah. Radio touchscreen hanya terdapat pada Persona Executive dan juga Persona Premium.
Persona standard pun datang dengan armrest. Cuma armrest dia tak ada leather lah, dia dibaluti fabric sahaja. Walaupun anda pilih Persona standard pun anda dapat armrest, tak ada masalah. Untuk leather seat hanya terdapat pada Persona Premium. Persona Executive dan Persona Standard menggunakan fabric seat, kain, tapi sangat selesa. Dia punya lembut seat dia tu, fabric seat tu sangat selesa. Kalau anda long distance, perjalanan jauh, tak ada masalah, memang selesa. Tadi abang saya ada tunjuk di bahagian depan gear knob tu ada 3 USB slot. Ini ketiga-tiga USB slot yang tersebut. Dan di bahagian belakang pun ada lagi 2 USB slot di bahagian belakang armrest. So anda boleh charge 5 smartphone lah dalam masa serentak. Ada banyak USB slot untuk Proton Persona. Okey, seterusnya kita akan tengok pula untuk Persona Premium. Di bahagian bumper depan, bahagian bawah ada lampu DRL. Lampu DRL ni tidak terdapat pada Persona Standard. Lampu DRL ni hanya dapat pada Persona Premium dan juga Persona Executive. Untuk headlamp, lampu hadapan, Persona Premium datang dengan lampu LED. Berbanding Persona Standard dan Persona Executive hanya menggunakan lampu halogen. So, lampu LED lebih trending, lebih cerah, lebih clear. Untuk desain grill hadapan, ketiga-tiga spek Proton Persona menggunakan konsep yang sama. Infinite Wave dia punya grill. So, itu perbezaan di bahagian sisi pandang sudut hadapan. Untuk rim, Persona Premium datang dengan 16 inci saiz rim dia, lebih besar tayar. Tayarnya ialah 185/55R16 dia punya saiz. Berbanding kalau Persona Standard, rim dia hanya 15 inci. Untuk Persona Executive menggunakan saiz rim dan saiz tayar yang sama, sama dengan Persona Premium. Tetapi desain rim untuk Persona Executive hanya satu ton color berwarna silver. Boleh lihat di paparan skrin, ini ialah desain rim untuk Persona Executive. Persona Premium, desain rimnya ialah dual tone color, hitam dan juga silver. Seterusnya kita tengok pada sisi pandang sudut belakang untuk Proton Persona. Okey, untuk Proton Persona, desain lampu belakang sama saja untuk semua spek. Cuma untuk spoiler belakang, untuk Persona Premium, dia punya spoiler berwarna hitam, dual tone color. Kalau contoh body warna silver, spoiler warna hitam. Berbanding Persona Executive dan Persona Standard, spoiler ikut warna body. Kalau color body ialah silver, so spoiler berwarna silver. Boleh lihat di paparan skrin, itu gambar untuk spoiler Persona Executive dan juga Persona Standard. So itulah serba sedikit perbezaan dari segi luaran untuk Proton Persona Premium berbanding Persona Standard dan juga Persona Executive. Seterusnya kita tengok perbezaan daripada dalaman pula. Untuk desain dashboard, ketiga-tiga Persona Executive, Standard dan Premium sama sahaja desain. Untuk dari segi push start button hanya terdapat pada Persona Premium, Executive, kedua-dua spek ini saja. Untuk Persona Standard menggunakan cara start engine kunci biasa lah, bukan keyless, bukan push start button. Di bahagian steering terdapat button-button untuk control button untuk Persona Premium dan Persona Executive sahaja mempunyai steering yang mempunyai control button. Untuk Persona Standard, di bahagian steering dia kosong, tak ada control button. Untuk infotainment head unit, Persona Premium datang dengan 8 inci touchscreen radio lengkap dengan voice command. Kereta ni dah sama macam X70 dan X50. Persona Premium pun dah ada voice command, kereta yang boleh bercakap. Dan 8 inci touchscreen ni lengkap dengan reverse camera. Untuk reverse camera hanya terdapat pada Persona Premium dan Persona Executive sahaja. Persona Standard tak ada reverse camera. Dan untuk voice command hanya terdapat pada Proton Persona Premium. Persona Executive dan Standard tak ada voice command. Di bahagian depan, depan sikit pada gear knob ada 3 slot untuk USB. Dan di bahagian belakang ada 2 slot untuk USB. Untuk USB slot, 5 USB slot ni sama. Semua spek Proton Persona Standard, Executive, Premium pun mempunyai 5 USB slot. Di dalam bahagian armrest ada lagi satu power outlet. Yang ni kalau anda masukkan aksesori USB, so anda boleh masukkan lagi satu slot lah, extra USB slot di bahagian belakang. So dalam masa serentak anda boleh charge 6 smartphone dalam masa serentak.
sama untuk ketiga-tiga spek pun sama. Persona version MC2 datang lengkap dengan armrest. So untuk armrest ni bukan hanya terdapat pada Persona Premium, ketiga-tiga spek Persona Premium, Standard, Executive semua ada armrest. Cuma yang membezakan untuk Persona Premium ni, dia punya armrest dan dia punya armrest ni dibaluti dengan leather seat berwarna coklat. Untuk armrest Persona Executive dan juga Persona Standard, dia hanya dibaluti dengan fabric kain bukan leather. Design leather seat berwarna coklat ini hanya terdapat pada Persona Premium sahaja. Untuk seat Proton, Persona Executive dan Standard, dia tak ada leather seat, dia hanya fabric kain biasa saja. So untuk Persona Premium ni nampak lebih eksklusif lah, nampak lebih mewah, datang dengan leather seat berwarna coklat. Jangan salah faham, dia bukan napal leather seperti Proton S70, dia leather biasalah, tapi walaupun bukan napal leather pun kelihatan sangat cantik, sangat eksklusif design dia. Untuk saiz bonnet ataupun saiz boot Proton Persona ialah 510 liter, sangat besar dan sangat luas. Untuk saiz boot Persona Premium ni samalah dengan Persona Executive dan juga Persona Standard. Saiz boot ketiga-tiga spek adalah sama saja. So itu serba sedikit perbezaan dalaman dan luaran untuk ketiga-tiga spek Proton Persona.